mengetahuinya, Anda berada dalam cabaran butang 1000 mistik. Jadi saya mahu mulakan dengan Wednesday. Hai di sana. Tekan butang itu. Lebih baik duduk di kerusi elektrik. Okey. Oh, mari kita lihat apa yang mana ada. Wah, itu satu baldi penuh cacing pelangi. Dan saya harap Anda menikmatinya. Hebat. Apa itu? Cacing pelangi? Saya harap mereka letak yang sebenar. Tetapi memang rasa lebih sedap daripada yang hidup. Saya gembira dengannya. Baiklah. Okey, apa seterusnya? Pengetua tambah lagi. Saya nak menari, sangat seronok. Wah, Wednesday ada gummy worms. Itu bukan hukuman yang teruk. Boleh saya dapatkan rainbow berries? Mari kita lihat. Oh, cacing lagi. Tapi kali ini mereka cacing sebenar. Baiklah, jangan kecewakan Enid secara langsung. Biarkan cacing yang menjijikan ini jadi kejutan. Oh, saya sangat teruja. Oh, tidak. Apa itu? Oh, tunggu sekejap. Bukan itu. Tetapi, ya. Oh, kawan. Oh, tidak. Itu cacing betul. Oh, Tuan Pengetua, hentikannya. Oh, dia dapat yang sebenar. Bertuah. Wednesday, giliran awak untuk tekan butang. Hey. Oh, saya ingat itu tadi. Baiklah, mari buat yang ini. Apa yang kita ada kali ini? Oh, lendir hitam. Baiklah, saya pasti Wednesday akan menyukainya. Oh, dia peminat semua yang hitam. Wednesday, sudah bersedia? Oh, man. Oh, rasanya macam busuk. Apa itu? Oh, tidak. Ia sejenis lendir hitam. Ia sangat menjijikkan. Aduh. Itu sahaja, Wednesday. Kamu suka tak? Sebenarnya saya agak suka. Oh, Wednesday dapat barang pelik. Apa yang awak tengok? Oh, ia sangat Oh, menakutkan. lelaki. Enid, I tekan butang. And tahu saya akan mencari bashi kamu. Baiklah, saya tidak mahu ibu bapa dihantar ke sekolah. Baiklah. Oh, Ada Skittles. Kau tolong semi dari jackpot. Package besar Skittles ni akan dihantar terus kepada kamu. Bersedia. saya harap bukan sesuatu yang menjijikan. Wow, ia Skittles. Hebat. Gula-gula kegemaran saya. Saya suka. Saya akan makan semuanya. Oh, ya. Oh, ada banyaknya. Oh, Star. Oh, sedap. Saya suka. Apa benda pelangi ini di sana? Skittles? Okey, Wednesday. ayo. Bukan niat saya untuk mengganggu. Tetapi giliran Anda, saya akan tekan. Sekarang mari kita lihat apa yang Wednesday dapat. Oh, ia adalah balang berkilauan pelangi. Pilihan yang bagus. Saya harap dia suka. Apa ini? Oh, tidak. Adakah ini benar-benar perkara yang paling saya benci? Oh, kawan. Pelangi glitter. Benci. Mereka melekat pada saya. Oh, rasa jijik. Apa yang... Ragu, kamu comel sangat. Saya bukan. Ini mimpi terburuk saya. Saya kelihatan hodoh. Baiklah, kita teruskan. Ayo, Enid. Baiklah, mari kita lakukan yang ini. Oh, wow. Ini biskut Oreo. Itu hebat. Baiklah, Enid. Pertama, biar saya cuba sedikit. Sedap. Baiklah, bersedia untuk pergi. Saya cadangkan awak buka mulut. Oh, apa itu? Oh, itu bukan batu. Itu biskut Oreo kegemaran saya. Oh, itu sangat sedap. Saya harap tarian saya membawa tua. Wah, Wednesday memutuskan untuk menari. Saya pun nak belajar juga. Oh, saya buat lagi. Saya tekan butang. Saya belum bersedia untuk kejutan Apa baru. yang awak buat? Oh, tekan butang itu. Baiklah, Enid bertua hari ini. Ia adalah sirap coklat. Enid, hukuman awak hari ini sangat manis. Oh, kami ada sirap pelangi. Oh, apa itu? Itu sedap. Oh, itu dia.
bagaimana kamu buat begitu? Baiklah, Enid. Adakah kamu suka kejutan kami? Sebenarnya ia baik, tetapi saya kotor. Nah, ini dia. Wednesday. Hai di sana. Tekan butangnya, tolong. Baiklah. Oh, Miss Sekolah, kenapa saya tahu mereka lakukan ini? Oh, tikus kecil. Pilihan terbaik Wednesday hari ini kerana ia seperti semua manisan. Di sini datang satu sangkar penuh dengan tikus. Tak sabar untuk tuangkan semua ke atasnya. Oh, kawan. Oh, mereka begitu hodoh, tetapi Wednesday mungkin suka mereka. Apa itu sebenarnya? Saya rasa saya menjilat semua sirap. Wednesday! Ya ampun, Anda ada tikus. Jika comel, satu-satunya perkara yang menjijikkan di sini adalah baju sejuk pelangi awak. Hai. Baiklah, teruskan. Saya tekan butang ini. Oh, pilih lihat yang bagus. Apa yang akan dipilih? Oh, botol Coke. Mari keluarkannya sekarang. Oh, botol ini pasti akan masuk ke dalam sangkar Wednesday. Saya harap dia akan teruja. Baiklah, mari kita lakukan ini. Apakah banjir ini? Patutkah kita tutup pipe air ini sekarang? Oh, like Sekarang saya rasa melekit. Oh, Coke. Rabu sekarang bukan sahaja kotor, tetapi juga basah. Itu sahaja? Begitulah. Baiklah, Enid, giliran awak. Oh, sudah. Baiklah, saya rasa butang ini akan bagus. Dan kita akan mengetahuinya. Bulu pelangi. Mereka comel. Enid akan menjadi anak ayam pelangi. Ini bulunya. Ini untuk kamu, sayang. Yahoo. Apa benda itu? Oh, ini membuat saya bersin. Oh, itu bulu-bulu. Kecuali, ia memang membuat saya bersin. Oh, tidak. Saya akan dilitupi dengan mereka. Keseronok. Ngomong-ngomong, ini bulu yang satu lagi. Tunggu, awak kelihatan seperti ayam. Oh, tidak. Sebenarnya memang begitu. Ya, saya masih comel. Saya tak tahu butang mana yang lebih baik untuk dipilih, tapi mari kita coba yang ini. Enid mahukan kejutan lain. Baiklah, ia adalah lipas. Oh, itu menjijikkan. Satu balang penuh lipas. Nasib Enid memang tidak baik. Baiklah, saya perlu tuangkan padanya. Di mana kejutan saya? Saya sedang menunggu. Oh, tidak. Itu menjijikan. Adakah itu lipas? Saya benci mereka dan saya takut. Oh, tidak. Jauhkan ia. Keadilan. Bercakap tentang keadilan, Rabu. Tiba masanya untuk anda menekan butang itu. Baiklah. Dah siap? Baiklah, yang ini. Mari kita lihat. Wah, ia adalah donat bakar yang lazat. Itu hebat. Wah, banyaknya. Wednesday akan menyukainya. Baiklah, ini dia barang-barangnya. Oh, apa yang saya dapat kali ini? Donat. Betul kak. Hebat. Itu menjijikan. Tapi an kesalan walaupun kelihatan mengerikan. Oh, Wednesday dapat donat. Saya pun nak satu. Tolonglah, Wednesday. Tidak pernah. Oh, kamu tamak. Baiklah, Enid. Kamu nampak agak bosan. Tekan butang itu. Baiklah. Apa yang ada di dalam? Oh, wah. Ia akan menjadi pop-it pelangi. Hebat. Mari keluarkan mereka. Oh, mereka berat. Baiklah. Ya, saya seorang pakar. Apa itu? Au, itu sangat comel. Itu adalah pop-its pelangi. Hebat. Wow, saya suka mainan itu. Baiklah, saya rasa itu sahaja. Itu sangat hebat. Itulah yang saya rindukan.
Bukan lipas-lipas itu! Apa yang Wednesday lakukan di atas sana? Tekan butang itu. Dengan hebat. Kagum. Dan Wednesday dapat telur hitam. Adakah itu yang busuk? Itu menjijikkan. Baiklah, bakul ini sudah sedia sepenuhnya untuk dimasukkan dalam sangkar Wednesday. Kejutan. Saya sedia menerima apa sahaja. Oh, apa itu? Saya diliputi telur mentah. Itu memang bagus. Saya pasti tidak akan mencucinya. Bravo, awak sangat kelakar. Enid, berhenti ketawa. Tekan butang itu. Saya suka. Saya pilih yang ini. Jadi saya kenyang konservat kali ini. Oh, itu bermakna kamu bebas. Enid akhirnya menjumpai kuncinya. Baiklah, tahniah. Yeay, kunciku! Kunci kegemaranku yang akan memberiku kebebasan akan tiba dan keluar. Hooray! Haha, aku bebas! Selamat tinggal semua. Aku akan mandi. Bila saya akan dibebaskan, Enid, tolong. Dan kamu akan tinggal di sini. Kek yang begitu cantik. Wah, cacing gini hebat. Sekarang mari kita hancurkan mereka. Sekarang giliran Anda untuk memutar roda. Saya takut saya akan mendapat sesuatu yang kurang Cacing sedap. sebenar Saya menjijikkan. Mereka sangat hodoh. Saya tidak boleh letak itu di kek saya. Tidak mungkin. Ia tidak boleh membantu. Sama ada Anda mahu atau tidak, saya perlu. Saya akan pejamkan mata supaya saya tak perlu melihatnya. Ibu, mereka melakukannya dengan sangat teruk. Kenapa sikit sangat? Awak kena letakkan semuanya. Saya tak sangka awak sekejam itu, Kate. Saya ingat awak kawan saya. Ya, ia bukan tanda yang cantik. Tapi itu bukan salah saya. Itu peraturannya. Saya tak mau masukkannya dalam mulut saya. Cacing-cacing itu akan bergerak. Saya pasti tak akan tahan. Menjijikkan. Kita perlu makan ini dengan kek dengan hiasan segera. Ia masih menjijikkan. Rasanya seperti cacing. Saya rasa ada sesuatu merayap di muka saya. Oh tidak, cacing lagi. Saya sangat muak dengan mereka. Mereka sudah merayap ke dalam rambut saya. Bila ini akan berakhir? Bolehkah saya lebih berhati-hati, tolong? Satu lagi, dan ia akan terbang betul-betul ke hidung saya. Oh, mereka cakap awak tambahkan lubang dalam semua kelembapan kak cacing gummy saya. Saya tak dapat fikirkan hiasan yang lebih baik. Saya pasti ia bukan sahaja menghiasi kek saya, tapi menjadikannya lebih sedap. Lihat betapa cantiknya mereka. Mereka memang kelihatan menakjubkan. Hai, dan betapa lazatnya ia. Anda tidak tahu. Saya rasa saya bersedia untuk makan sebiji kek sekaligus. Oh, saya tidak dapat memikirkan gabungan yang lebih baik. Hei, beri saya perjalanan. Beri saya senarai. Satu demi satu mungkin. Tolonglah. Apa jenis omong kosong tu? Kamu tak perlu pegang pun untuk itu. Itu jawapan yang tidak saya jangka. Tak apa. Saya akan ajar kamu satu pengajaran, kawan. Saya boleh berdiri dengan sempurna. Mari lihat kamu menjadi lebih kuat. Pertahankan diri kamu. Kamu pertahankan diri kamu. Saya tahu siapa yang harus diserang. Hebatnya kamu. Saya akan ambil peduli untuk mengambil kek kamu. Saya kalah. Saya takkan dapat rasa kek itu. Saya akan ingatkan kamu tentang itu. Saya ada rancangan baru. Apa yang kamu buat, Bella? Memilih. Sekarang seluruh kek itu pasti milikmu. Itu hebat. Indah. Saya pergi dulu lagi. Oh tidak, saya akan diterbangkan. Betapa kuatnya angin ini. Oh tidak, tak mungkin. Itu chili. Akhirnya kamu dapat yang pedas, bukan yang manis. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Saya pasti kali ini nasib akan berpihak pada saya. Anda ada mata marmalade. Itu tidak adil. Kenapa itu selalu adil? Itu manis, sayang. Saya mempunyai mata jam yang bagus. Lihat kek saya. Ya ampun, itu gabungan rasa terbaik. Saya akan ingat kek ini selamanya. Saya juga mahu mencubanya. Saya tahu. Kamu tak kongsi dengan saya, jadi saya pun tak akan. Gila, kamu hampir buat saya berubah. Baiklah sekarang, kamu pasti takkan kacau kek saya. Dan kenapa saya perlukan garpu ini? Oh, dan dengan tangan saya, rasanya lebih baik.
Dan selain itu, kamu boleh masukkan banyak lagi sekaligus ke dalam mulut kamu. Saya tak dapat bayangkan betapa lazatnya ia. Ia bukan kek, ia mimpi manis. Kamu betul, tetapi ada satu kelemahannya. Ia habis terlalu cepat, hanya ais marmalade yang tinggal. Bagaimana jika kamu lemparkan dan tangkap dengan mulut kamu? Saya tak tahu bagaimana perkara itu berlaku. Terima kasih. Saya dapat mencuba marmalade akhirnya. Sekarang kek cili anda. Terima kasih kerana mengingatkan saya mengenainya. Baiklah, saya akan mula dengan dekorasi. Ngomong-ngomong, ia nampak agak bagus. Lihat betapa padannya warna-warna itu. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana rasa kek awak. Awak boleh buat tanpa kami. Nampaknya saya akan bekerja. Saya perlu berlatih. Saya sudah dapat rasa pedasnya. Saya tidak suka cili. Bazir sedikit. Kencing beberapa kali sekaligus. Anda akan lihat tiada apa yang baik akan datang daripadanya. Jangan cuba manjakan saya. Habis semuanya. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Nampaknya saya terlalu berlebih-lebihan. Saya tidak sepatutnya membuat cili sebenar. Tunggu sekejap, Kate. Saya akan ambilkan air untuk kamu. Ya Tuhan! Ini giliran saya untuk memutar roda dulu. Cactus, itulah maksud saya. Tapi ini pelik. Bagaimana saya sepatutnya makan ini? Tunggu sebentar. Saya rasa ada kesilapan. Roda berhenti pada kentang goreng. Baiklah. Tiada cara untuk menipu. Betul. Kamu tak boleh menipu saya. Sekarang saya pusing roda ini. Kecap saya menjadikannya sedap. Ya Tuhan, betul tu. Begitu banyak pilihan. Kamu perlu berikan kepada aku di sini. Selamat tinggal. Damai. Apa maksudnya? Tunggu! Saya mahu mencuba sendiri. Saya rasa jika anda gabungkan warna-warna ini, ia akan menjadi sangat cantik dan cerah. Tuhan, baunya sedap. Saya hampir tak dapat menahan diri daripada memakannya. Nampaknya ia memang sangat hebat. Saya sangat ingin mendapat kek seperti itu. Anda tidak perlu menggunakan semua gula-gula getah untuk hiasan. Anda boleh makan satu untuk berseronok. Ya betul, tengok saya dapat hati. Wah, itu sangat comel. Saya rasa saya telah melengkapkan keseluruhan komposisi dengan sempurna. Itu bijak. Anda seorang penghias yang hebat. Terima kasih. Saat yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Anda boleh cuba apa yang saya ada. Saya tidak ragu. Ia sangat lazat. Oh ya, Anda memang 100% betul. Saya tidak akan berhenti sehingga saya memakannya semua. Hei, tapi awak semua kacau bilau. Di mana selonggok senjata awak? Sudah setahun, dia cemburu padaku. Oh, aku benar-benar lupa bahawa kamu boleh membuat gelembung dari gula-gula getah. Mungkin kita patut berhenti? Gelembung ini menakutkanku. Ia sangat besar. Itu dia. Aku perlu hentikan. Tapi maaf. Awak buat saya terlekat dengan gula-gula getah. Ini semua jus yang sebenar. Ramai bersumpah pada musim luruh. Saya sudah kata berhenti. Oh, tidak. Kaktus peduri. Saya tak boleh makan ini. Buat sesuatu. Itu masalah kamu. Saya ada idea. Saya akan cuba melaksanakannya. Oh, tidak. Saya perlukan sesuatu yang lebih kecil. Yang ini pun terlalu besar. Tetapi gunting Masa kuku untuk adalah saiz yang memotong tepat. kaktus saya? Duri-duri itu pasti jangan tembak. Itulah tujuan rancangan Terima awak. kasih. Saya harap sekarang saya boleh makan kek kaktus saya dan tidak cedera. Apa? Kenapa lama sangat? Saya dah mula tertidur. Hei, bangun! Apa yang kamu buat? Saya cuba. Cepat hias kek kamu dan makan. Saya ada idea. Saya perlu gosok kaktus saya pada parut. Kemudian ia akan lebih mudah digunakan untuk menghias. Lihat betapa rata lapisan itu. Saya telah melakukan kerja yang hebat. Bagus untuk anda. Masa untuk tahu bagaimana rasanya. Kaktus itu sedikit pahit, tetapi secara keseluruhan tidaklah teruk. Itu hebat.